kita shake it out. Percaya tak? Chicken tenders ni bermula dengan harga RM9.90. Salah. Okey, tadi sibuk kita cakap shake, takut orang tak faham macam mana shake. Okey. Kalau korang beli nanti akan dapat 3 ketul. Pakai tangan jangan marah. Sebab saya makan, saya tak bagi orang makan. Okey, 1 2 saya pilih 3 cantik ni. 3. Okey, 3 ketul. So kita akan korang akan dapat 4 flavor lah. Which is tadi yang saya cakap ni, dia ada Thai, dia ada Mala, dia ada cakol, dia ada peri-peri. So kalau saya suka makan ni Mala. Dia pedas. Sebab saya memang suka pedas. So koyakkan dia macam ni. Bukan koyak macam tu. Kita koyak koyakkan macam ni pula. Kita balikkan. Hidup ni mesti try error. Tak boleh juga. Jadi kita try sebelah sini pula. Tak boleh juga. Tolong. Tolong. Nampak? Dia mesti kena tolong. Okey, tengok. Okey. Bau rempah dia nampak tu. So, macam ni tadi shake tadi saya tunjuk tadi. Macam mana? Macam ni kan? Tadi macam lain gaya dia. So gini. Oh, tadi lain lah. Salah. So, nampak tak? Hasil dia. Nice. Dah, makan kena duduk. So, makan kena duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini dia. Hasil dia. Selepas kita shake it out. Dah lah ayam saya masak. Lepas tu saya makan. Sedap tak? Kalau saya cakap sedap, orang tak percaya. Sebab apa? Angkat bakul kain sendiri. Angkat bakul kain sendiri. Dah orang cakap masuk bakul, angkat sendiri. Tapi serius sedap. Mak dia punya kepedasan tu memang saya suka pedas. Memang kalau orang yang tak suka pedas, jangan makan pedas. Jangan ambil malam. Sebab malas serius pedas. Pedas. Tapi sedap. Percaya tak? Harga chicken tenders kita 3 ketul dan 1 flavor ni bermula dengan harga RM9.90 a la carte, dan yang untuk set akan RM14.90, iaitu akan dapat fries dengan air. Tu untuk di restoran lah. Bagi saya 3 ketul tu untuk RM9.90 adalah sangat berbaloi. Boleh dapatkan di restoran dan kios Muizah Chicken seluruh Malaysia.